Assalamualaikum. Okey, kali ni video saya nak buat nak tengok motor yang ada dekat sini. Okey, kebetulan saya duduk di Malaysian Hall ni. Sebelah ni ada satu kedai motor Yamaha tau. So saya nak pergi tengok sebab saya dah lalu banyak kali lah. Rasa macam nak tengok motor kat sini kan. Banyaknya motor Yamaha yang saya nampak dalam cermin. Kita nak tengok motor yang lain sikit daripada tempat kita, CC dia apa yang ada, dan mungkin boleh tanya sikit kot harga kat sini macam mana. Okay, jom kita tour tengok kedai motor di Randwick, Sydney, Australia. Okay, hari ni saya nak kongsikan berkaitan dengan motorcycle ataupun motor yang ada di Sydney ni, terutamanya di Brunswick sebelah dengan Malaysian Hall saya ni. So dekat sini ada motor R15M. Oh, motor ni di Malaysia saya tak pasti ada tak ada 1M ni, tapi ni R1M ni memang lawa motor dia. Cutting ni kita 1.5, so kita nampak. Yang ni pula motor R3, lebih 300cc. Kat sini saya tak pasti ada 250 tak, tapi yang pastinya kat sini R3. Design lampu depan dia cantik. Dia punya tank dia macam R25 kita. Okay, yang model baru. Kemudian kalau yang ni R7, dia punya depan dia ni adalah model yang terbaru 2026. Okey, cutting dia, tangki kalau nampak ni macam sama dengan R25, tapi dia shape dia ada beza sikit. So ada dekat sini ada R7, ada 1, 2 warna hitam. Ni R3 color hijau. Kan color apa ni ya? Tapi memang cantik dia punya color. Tadi warna biru, ini hijau. Okey. Ini juga R3 color merah putih. Ni macam anniversary, 70th anniversary R3. Cantik. So dekat sini ada juga Honda, ni adalah motor Yamaha NMAX scooter. Sebelah ni motor Beverly S. Tak tahu, tak bisa tengok motor ni, kat kita memang tak masuk rasanya. Ini R7 warna biru. Ni semua Yamaha. Ni sebab saya berada di YMF, Yamaha Motor Finance. R7, banyak lah motor R7 sini. Ini motor MT-03. Oh, sini dia 300cc. Dia bukan 250, sama macam tadi R3. So ini kalau kita MT-25 lah tempat kita kat sini. Ini cutting dia tak sama. Okey, sebelah ni pun sama. MT-03. Yang ni motor yang kalau tempat kita dia masuk Recon lah. Yamaha. Ini Yamaha XSR. Motor ni boleh kata banyak di atas jalan saya dah tengok. Kat sini banyak naik motor ni. Yamaha XSR. Design dia cantik lah. 2 silinder baru. Dia macam ada cafe racer sikit. Belakang seat dia tu flat. Okey, yang ni
MTO7. Bukan, yang ni MTO. Ya, MTO7 baru. Kita tak masuk MTO7 ni di Malaysia. Kita just masuk MTO9 saja. So MTO7 sini ada model baru. Depan dia memang cantik. MTO7. Yang ni pun MTO7, warna silver. Okay, MTO7. Dan sebelah ni ialah MTO9. So MTO9 ni saya pernah bawa. Ini MTO9 Brembo. Yang ni siap dengan Öhlins suspension. Yang ni datangkan dengan keyless. Kalau yang MTO7 pakai key, yang ni pakai keyless. Lepas tu Brembo brake, dia pakai Brembo brake. Kemudian Öhlins ada di sini. So ni color hitam, MTO9. Memang cantik lah MTO9. So yang ni MTO9 yang biasa punya. Dan saya rasa kat Malaysia pun ada motor ni. Yang ni MTO9 standard. Kalau yang sebelah ni MTO9 SP. Yang SP punya ada keyless. Lepas tu ada Öhlins, ada Brembo. Kalau MTO9 dia yang biasa, keyless. So cantik motor dia. So kalau untuk Yamaha pula skuter pun ada kat sini. Ni ada skuter apa ni? Skuter Yamaha D-Lite retro style. Dan ni NMAX model baru. Ini pun NMAX. Yang ni XMAX. XMAX color ni saya tak pasti dah tak nampak kita kali ni. Tapi mungkin barunya color. Okey, ni pun color baru. Cantik color dia. Ini Yamaha T-Max. Yamaha T-Max. Body position yang saya naik dulu memang agak ke bawah. Okey. Ini pun XMAX. Okey, XMAX. Ini pun Yamaha juga. Yamaha D-Lite. Okey, ni pun Yamaha D-Lite skuter, D-Lite skuter, D-Lite skuter. Kemudian kat sini Vespa. Okey, ini pun Vespa. Color Vespa semua cantik kat sini. Dan saya duduk kat sini memang ramai lah yang saya tengok naik Vespa dan juga skuter. Helmet pula dia orang kat sini banyak pakai apa ni, RXT helmet. RXT helmet ni maybe dia orang punya jenama yang terkenal kat sini kot. Lepas tu adalah Shark punya helmet ni, tak bisa tengok ni. Okey, selesai tengok motor tadi. Harga motor tadi kalau di Australia, tanya tadi untuk motor XMAX. Motor XMAX dekat sini $10,000. $10,500. Kalau untuk T-Max tadi, harga dia lebih kurang dalam $30,000 something. $30,500. So harga dia kalau nak dibandingkan Malaysia tu, kalaulah harga XMAX 10,000 kali dengan 3, 30,000. Mahal juga. Lebih kurang sama macam kita. So tadi dia kata XMAX pun mahal juga dekat sini. T-Max dia tu 30, kita 70. Dia 30, dia orang 30,000, kita 72,000 something.
So dia kata sini T-Max pun mahal juga permintaan. Jadi semua dekat sini CC 300. Tapi tadi exact CC untuk X-Max 292 cc. Tak dapat tepat 300 cc lah. Di Australia ni diorang banyak naik motor cc yang besar dan juga skuter sahaja. Untuk motor-motor macam Kapcai tak ada kat sini. Skuter ada cc kecil tadi macam Vespa. Lepas tu macam Yamaha D-Lite skuter ada. Tapi untuk Kapcai tak ada. Dan satu lagi yang saya pasal dekat sini ialah dia orang di sini banyak pakai motor Triumph. Saya pusing tengok, sekejap import Triumph, sekejap import Triumph. BMW, KTM itu memang ada. Tapi Triumph memang banyak kat sini. Ducati saya baru jumpa beberapa buah saja. So itulah video yang saya boleh buat dalam kedai tadi. Dan dia punya salesman pun bagus. Dan yalah, kita masuk dia ingat kita nak beli kan. Kita tak, saya nak just surround tengok saja kan. Dia kata it's okay, tak ada masalah, kita boleh je. Bahkan dia tunjuk lagi apa lagi motor-motor yang dia ada. Lepas tu baguslah. Dia orang raikan kita je kalau nak kita tengok pun. Okey je. Dan sebelum saya nak buat video tadi pun saya masuk jumpa dengan dia punya salesman. Kata saya nak tengok, lepas tu saya nak buat video. Dia kata okey, tak ada masalah, silakan. So dia pun tunjuk je motor-motor yang dia ada tadi. So itu perkongsian saya untuk motor di Sydney, Australia, terutamanya di Randwick ni, kedai Yamaha. So jumpa lagi untuk video yang akan datang. Assalamualaikum. Okey, selesai tengok motor tadi. Harga motor tadi kalau di Australia, tanya tadi untuk motor X-Max. Motor X-Max dekat sini $10,000. $10,500. Kalau untuk T-Max tadi, harga dia lebih kurang dalam $30,000 something. $30,500. So harga dia kalau nak dibandingkan Malaysia tu, kalaulah harga X-Max 10,000 kali dengan 3, 30,000. Mahal juga. Lebih kurang sama macam kita. So tadi dia kata X-Max pun mahal juga dekat sini. T-Max dia tu 30, kita 70. Dia 30, dia orang 30,000, kita 72,000 something. So dia kata sini T-Max pun mahal juga permintaan. Jadi semua dekat sini CC 300. Tapi tadi exact CC untuk X-Max 292 cc. Tak dapat tepat 300 cc lah. Di Australia ni diorang banyak naik motor cc yang besar dan juga skuter sahaja. Untuk motor-motor macam Kapcai tak ada kat sini. Skuter ada cc kecil tadi macam Vespa. Lepas tu macam Yamaha D-Lite skuter ada. Tapi untuk Kapcai tak ada. Dan satu lagi yang saya pasal dekat sini ialah dia orang di sini banyak pakai motor Triumph. Saya pusing tengok, sekejap import Triumph, sekejap import Triumph. BMW, KTM itu memang ada. Tapi Triumph memang banyak kat sini.
Ducati saya baru jumpa beberapa buah saja. So itulah video yang saya boleh buat dalam kedai tadi. Dan dia punya salesman pun bagus. Dan iyalah, kita masuk dia dengan kita nak beli kan. Kita tak sebenarnya nak just surround tengok saja kan. Dia kata it's okay, tak ada masalah. Kata boleh je. Bahkan dia tunjuk lagi apa lagi motor-motor yang dia ada. Lepas tu baguslah. Dia orang raikan kita je kalau nak pergi tengok pun. Okey je. Dan sebelum saya nak buat video tadi pun saya masuk jumpa dengan dia punya salesman. Kata saya nak tengok, lepas tu saya nak buat video. Dia kata okey, tak ada masalah, silakan. So dia pun tunjuk je motor-motor yang dia ada tadi. So itu perkongsian saya untuk motor di Sydney, Australia, terutamanya di Randwick ni, kedai Yamaha. So jumpa lagi untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.